Tentukan nak buat jualan apa, pelajari cara jualannya, tentukan bila nak mula dan dapat income dari jualan. Ramai orang yang mahu terus kepada hasil tetapi melangkau proses yang sepatutnya membina jualan yang stable. Jika anda mahu hari ini produk anda terjual, anda perlu berhenti bercakap tentang produk semata-mata dan mula berfikir apakah masalah sebenar prospek yang produk ini boleh selesaikan. Pelanggan tidak membeli kerana ciri produk, mereka membeli kerana penyelesaian. Selagi kita gagal melihat dari sudut pandang prospek, selagi itulah jualan terasa berat dan memenatkan. Jika anda mahu jualan berlaku setiap hari, bolehkah saya katakan bahawa cara anda menjual juga perlu ditingkatkan setiap hari dengan bukan memaksa, bukan mengulang ayat yang sama, bukan menjawab prospek tanpa arah, tetapi dengan adanya komunikasi yang lebih kemas, soalan yang lebih tepat dan penawaran yang lebih jelas. Kadang-kadang melayan kerana prospek setiap hari membuatkan kita hilang tenaga, kepala semakin kusut, emosi semakin bercampur. Bukan kerana produk kita tidak bagus, tetapi kerana cara kita menjual belum teratur. Apabila proses menjual tidak jelas, kita akan cepat penat dan hilang motivasi. Tugas kita sebagai penjual bukan mengubah prospek tetapi meningkatkan kefahaman kita sendiri. Fahami siapa prospek kita, di mana mereka berada, bagaimana cara mendekati mereka. Bila kefahaman ini jelas, prospek akan datang dengan lebih mudah dan jualan menjadi lebih ringan. Jika anda mahu membina aliran jualan yang lebih tersusun, The Art of Prospecting boleh menjadi rujukan untuk anda hari ini. Buku ini membantu anda memahami cara menarik prospek yang betul, cara bercakap dengan bahasa yang sesuai dan cara membina jualan tanpa mengorbankan emosi sendiri. Kerana jualan yang baik bukan sekadar menghasilkan income tetapi juga menjaga kewarasan penjual itu sendiri.